masih lagi kekal hangat bersama dengan Ayu dekat Hotflix. Yang mana guys, untuk jam ni kita bawakan Late Night Frequency. Ya, lagu terbaru mereka Borderline Personality Disorder. Masih lagi bersama dengan Kumiro. Kita ada Mr. Wolf. Kita juga ada Dr. Moja. Dan juga Adi. Sebenarnya lagu ni memang kata antara lagu yang kita dapat banyak ilmu. Sebab dia berkenaan dengan mental health. Kita nak bagi awareness sekarang ni kan. Macam tadi kita borak pasal Borderline Personality Disorder, BPD. Boleh tak kalau kita nak tahu pencegahan awal, cara untuk kita kawal ataupun tangani dia? Ya, cara terbaik untuk tangani adalah sentiasa rujuk kepada pakar, pergi ke profesional. Antara reason kita buat lagu ni adalah untuk beri kesedaran. If you feel ada rasa macam similar, pergi jumpa profesional. Especially dalam dunia sekarang yang banyak predators, tunggu je. Jangan just share je to anyone sebab bahaya. Ada banyak pemangsa. Jadi pergi terus jumpa doktor untuk diagnose properly. Sebab mungkin ada juga penyakit yang overlapping. Selalunya BPD ni datang dengan depression lah, commonly. And then malangnya BPD ni tak ada cure.